akan ada lebih kepada hidroponik ke, fertigasi ke jadi boleh follow kita. Kita akan masuk anda dalam satu grup yang kita akan bagi tahu lah next program. So, saya kenalkan hari ini yang akan bercerita tentang kelas cantuman dan tut. Ini pertama kali kami buat dan pertama kali juga kita buat murah untuk anda dapat bawa balik pokok buah. 3 pokok durian tak tahu kalau tak ada tempat rumah tu nanti beritahu kita boleh tanam kat sini ke. Jangan risau, dan juga 1 pokok limau. So, saya kenalkan Cik Putri daripada NIAM dan juga Encik Azam daripada Rawatan Petani daripada Ulang kan? Jauh kita bawakan. Kenapa kita pilih dia? Sebab ramai yang kata dia tahu buat cantuman tut. Kaedah-kaedah tahu tapi banyak yang gagal. Jadi bila gagal dia pun surrender lah tak buat. Jadi apa yang kita kenal, Cik Azam memang expert lah dalam pokok buah-buahan, pokok-pokok hutan ke bawa masuk Malaysia dan juga dia ada kepakaran anti gagal tu. Tangan tu nak kena tu. Jadi hari ni kita bagi dia share lah pengalaman dia macam mana dia buat yang anti gagal lah, tips dia macam mana. So belajar rajin-rajin hari ni insya-Allah walaupun agak cram sejam setengah kita akan belajar 4 teknik. Tapi fokus betul-betul walaupun mengantuk ke apa, gerungu ke nanti bagi tahu kita kalau ada yang cedera tu kan. Untuk kita ada apa-apa yang perlu bantu nanti bagi tahulah. InsyaAllah saya serahkan ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih datang pagi ini. Saya rasa sesi kita ada 4 teknik yang kita nak fokuskan kepada praktikal. Tak nak praktikal hari ini. Jadi memang tujuan kita ambil ramai. Jadi kita nak bagi masa untuk facilitate para peserta yang datang. Ada 4 teknik yang kita promote hari ini. Yang pertamanya adalah cantuman badi yang perlu kita buat di atas, cantuman sanding yang seperti dan cantuman mata tunang. Jadi dan lagi betul. Untuk permulaannya saya rasa saya suruh dekat Cik Azam lah. Cik Azam ni kalau kaman yang kena adalah dah 20 tahun buat kerja ni. Kita buat operasi di pejabat pertanian daerah Gombak kemarin. Kita senang dan Gombak. Dan untuk program ni kita juga sejak ke sini. Dan sama-sama lah kita dan saya harap dapat assist tuan-tuan sebanyak mungkin hari ini. Tapi tak ada ramai. Kalau tidak memang ada kerja permintaan atau ramai. Boleh je lah. Boleh, kita start dulu. Jadi Cik Azam akan start dengan cantuman apa? Mata tunang. Ini nak kenalkan cantuman mata tunang. Kita menggunakan kualitas ini. Dengan satu lagi nak pengenalan pemilihan nanti yang nak ini lebih buat dalam pemilihan mata tunang yang berkualiti. Pemilihan mata tunang sebesar biji beras. Kalau besar, lebih kurang ada sisa. Jadi kita akan buat contoh. Lepas tu tuan-tuan akan diminta pilih sendiri daripada stok yang kita bawa. Jadi cantuman ni daripada sinar bukan saja. Pemilihan anak nanti adalah tepung. Sistem mata dia adalah one robust. Jadi memang kita akan buat dengan yang tepung. Dia begitu nak Keluar batang tu. Lah ada tu. Ada dia ada. Ini lagi. Kalau boleh suruh datang sini. Lalu main tanam dia. Bahaya. Jadi dalam. Oh. Yang besar lah. Dia
Saiz macam ni cantik ni untuk buat macam cantik kita tengok lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia tunggu sendiri. Antara ni macam ni banyak-banyak ni. Cara macam ni banyak. Macam mana nak? Kalau beli kita kena pilih batang yang besar macam ni. Besar macam ni. Kalau macam batang yang kecil macam ni kita gantungan baji ataupun sendil. Selit lah, maksudnya selit. Mata tunah. Sebab dia ada 3 cara. Dalam tu mata tunah sampai lagi satu. Kalau setakat nak cantum, baji ke sendiri. Jadi kita boleh buang. Jadi mata tunah ni memang Boleh faham kan? rasanya mata tunah. Dalam 2 minggu dah kita nampak dah. Cantik tu. Kita nampak. 3 minggu lah. 3 minggu biji tu kan. Besar sebesar ni. Kalau yang besar ada lagi yang besar bang. Lagi besar Ada lagi biru kan? Lagi elok. Macam ni. Kalau macam ni tak elok lah Yang ni elok kita guna keadaan contoh cara lain. Cara lain. Kalau yang untuk masa tunah memang saya dia Ambil itu. Jadi cara apa tadi namanya? Buat lagi apa ni? Yang ni cara yang macam mana? Yang ni nanti kita ini kita buat yang ni dulu. Yang ni kita cara macam kuman Orang tu buat sendiri. Yang ni untuk mata tunah. Mata tunas. Mata tunas dan yang selit Sebab ini kita boleh guna 3 tempat. Yang ni macam ni batang besar macam ni kita boleh guna untuk mata tunas. Yang atas macam ni kita boleh guna untuk gantungan baji. Jadi semua mata tunas boleh guna lah. Semua orang dapat notak Ini juga rotarik. Rotarik yang kecil ni untuk selit. Okey, kita akan sebarkan, kita akan kirim pokok penanti ya. Orang satu. Orang satu bang. Wah, orang satu. Orang satu. Satu meja tu. Satu meja tu. itu pokok penanti. Pokok penanti pada semai mesti kita nak buatkan sendiri. Pada bangku macam di semai kan. Jadi apa pun boleh. Kalau lipis tu kita tambah. Kita tambah tapi kita guna yang baiknya juga campur. Yang campur. Tapi tak biasanya bukan berarti di dalam polybag kan? Kalau tanah pun boleh. Kalau semestinya nanti kalau kita nak pindah polybag ataupun apa nak Yang terus. campur dekat Tanah. dekat Kubur ni kan? Boleh? boleh. Boleh. Itu yang kita nak sebut last sekali. Kita memang ada buat servis tu pun. Kadang orang panggil buat kan. Tapi kemenjadian di plot tanaman ni agak rendah lah. Sebab dia terdedah panah, hujan, monyet, tupai apa semua ni. Lepas paling best masih lagi dalam polybag. Di satu tempat lain yang senang kita nak jaga. Untuk cantuman ni kita gunakan Jadi kau dah cakap untuk penanti ni kita semai daripada biji. ya betul. Okay. Untuk biji tu, macam mana kita boleh tahu biji yang cantik yang sesuai untuk jadikan sebagai penanti? Biji yang tak ada macam kempis tak ada lah. Macam dia cantik bulat cantik kan. Itu yang sesuai lah. Sebenarnya selalu pada peringkat industri kita akan tabur je biji-biji durian ni dan kita biar dia tumbuh. Kita buat pemilihan bila dah 4 bulan macam ni. Baru kita pilih pokok penanti yang best. Sebab itu bukan dekat biji ni kita campur. Kalau tabur, lepas tu pilih yang mana yang buat. Dia dah tumbuh, baru kita pindahkan dalam beg. Tumbuh biji tu kan. Baru kita pindah dalam beg. Pakai peringkat tu kita boleh pilih mana yang tak terbaik, kita just putih lah. Kan? Ini dia saya tak sentuh pemilihan dan pembuatan pokok penanti. Saya bagi kita pokok penanti ni ada jual. Ni ada jual. Jadi kalau tuan-tuan nak buat sendiri, betul-betul anda hari ni pokok penanti. Tak ingin nak sentuh penanti ni. Ya. Yang
yang tajam lah. Pisau yang tajam dan bersih. Ini pisau yang baru saya gunakan. Kalau yang itu nak menjadi lapisan kurang. Kalau keluhan kita buat keluhan dekat data yang sulit dulu. Dia tak kisahlah di mana tu. Jadi kalau boleh jarak daripada Pusat dari belakang. dalam 5 inci ke 6 jarak ni dah cantik. Dalam kita buat toleran macam ni, kita kopek kulit ni tak mau kena kayu, tak nak kena kayu. Memang tunas paling susah. Okey macam ni bang. Tuan-tuan. Boleh hadir ke depan. Okey, kalau boleh kat pihak memang tak boleh kena luka, kena tangan dekat bahagian luka ni. Tak boleh kena tangan kita. Betul. Jadi Pucuk nanti apabila dia cambar buang je. Berapa inci ya? Lebih kurang 6 inci je Yang macam ni. luka yang nak dibuat. Agak-agak lah abang agak-agak lah. Keliling lah buang. Keliling buang. Dia separuh. Separuh. Lepas tu kita apabila kita dah ni kopi macam ni, kita ambil pula mata tunas ni. Kita kalau boleh sama padan lah dengan dia punya ni. Biasa saya toreh macam ni saja. Tak dia. Ni mata tunas macam ni, kecil macam ni saja. Tapi kecil macam ni saja bang. Okey. Lepas tu kita kayu ni kita kena keluarkan kayu. Kita kena sanitize tangan. Ambil kulit je. Ambil macam ni saja kulit. Ni Ambil untuk kulit je? buat kulit ni. Ni untuk cantuman mata tunas macam ni cara dia. Yang kayu tu selit bang. Kalau boleh dia besar kita ke kopik sikit lagi. kena ikut lah. Masih itu bagus juga. Kena buat dekat tunas kan. Maksudnya? Macam ni. Tak boleh tak? Kita balik daripada bawah. Ini nanti sekarang posisi ni kita boleh tarik. Tak boleh kalau kuat sangat dia putus. Tarik daripada bawah. Boleh pakai kulit kayu tu kan? Kulit, dia betul kulit. Kulit. Kulit tunas. Lepas tu mata ni biar kita keluar. Dah tak payah situ. Mata kita tak tutup. Macam tu. Masa kita dah tutup. Tak tutup. Apa plastik? Tak payah dapat kasih laput. Dalam foto. Dia kita tarik kuat sikit dia. Apa kita boleh tambah lagi ni? Sini kalau boleh letak sikit lah. Atas yang bawah sini kita jangan letak sangat. Kalau boleh tak nak bagi masuk air kat atas ni kan. Sini pun dia tetap ni kan. Dia kita dah
dapatkan atas dengan bawah ni dia air masuk. Tuan boleh ambil gambar dosa itu rekod sendiri. Kita pun akan share juga. Ini mesti ada makan video. Yang ni mesti ada masuk. Mesti ada masuk. Baru boleh baru boleh. Tuan cakap, masa nak torrent ni, kita kena hati jangan sampai kena kayu. Ya betul. Kalau kena kayu, makna pokok penanti dah reject lah, dah tak boleh pakai lah. Boleh pakai. Boleh pakai. Boleh pakai. Tapi dia apabila kena sembuh ni dulu yang lama. Kita simpan dulu lama, apabila dia sembuh baru kita boleh Dia guna mau buat balik. balik. Ambil masa lah. Dia tercedera tu. Dia dah cedera itu. Kita walaupun masa cedera kita buat, boleh buat. Ada peratusan jadi, ada peratusan tak jadi. Sebab dia dah cedera kat sini kan. Di sini mata kena buka ni. Mata kena buka. Baru dia. Plastik ni dia punya atas ni kena kuat sikit lah kalau kita nak masuk. So mata tu naik ke atas kan? Mata dia naik kat atas. Jangan terbalik ke bawah pula. Kena bawah. Mata rambut tu nampak. Betul. Kalau macam ni kan, ini saya buat daripada bulan 9. Saya pilih. Betul tak? Sama macam ni. Ini batang ni yang saya buat ni batang dia dah besar sikit lah. Ada tunang ni kita boleh buat batang ni, batang besar macam ni pun boleh. Batang Tapi besar kalau ni pun dah boleh. tua sudah sejak buku baru dua, yang batang ni yang lama ni buang kan? Akan nak buang boleh, tapi kalau tak buang lagi baik. Sebab tu saya nak ikat. Dia besar baru kita buang. Kalau tak buang tak apa, buang macam-macam ni. Kita nak keluar macam ni buang, lama-lama dia mati sini. Lama-lama dia mati sini. Berapa lama nak dia? Berapa lama dia nak tumbuh jadi nak tahu dia okey ke tak okey? 3 minggu. 3 minggu lepas tu dia dah keluar. 3 minggu dia kita nampak batang dia hijau lagi, itu peratusan menjadilah. Lepas tu kalau yang abang akak kata tadi nak buang plastik ni dalam sebulan itu toreh je belakang, tak payah buka itu. Toreh dia ada buka itu kita toreh je. Nanti dia keluar sendiri. Kau pakai buka plastik apa? Tak payah toreh macam ni je. Toreh kita jangan bagi dia keluar, bagi dia. Okey. Dia diam macam tu.